Jadi, apakah kelebihan jika seseorang itu menyimpan dan melabur? Pertama, dapat menjamin kestabilan kewangan. Amalan menyimpan dan melabur membantu individu mewujudkan kestabilan kewangan dalam jangka masa yang panjang. Kenapa? Kerana simpanan itu berfungsi sebagai dana sokongan, manakala pelaburan pula membolehkan nilai kewangan berkembang dari semasa ke semasa. Yang seterusnya, dapat melindungi nilai wang dari inflasi. Inflasi menyebabkan kuasa beli wang semakin berkurang. Melalui pelaburan, individu dapat mengekalkan dan meningkatkan nilai wang agar tidak terjejas oleh kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Yang ketiga, dapat membantu mencapai matlamat kewangan. Simpanan dan pelaburan membolehkan individu merancang dan merealisasikan matlamat kewangan seperti pembelian rumah, pendidikan, dan persediaan persaraan dengan lebih sistematik dan berkesan. Yang keempat, dapat menyediakan dana kecemasan. Dengan adanya simpanan dan pelaburan, individu mempunyai perlindungan kewangan sekiranya berlaku situasi tidak dijangka seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesihatan atau kecemasan keluarga. Dan yang terakhir sekali, kita dapat memupuk sikap disiplin kerana amalan menyimpan dan melabur membentuk sikap berdisiplin dalam mengurus pendapatan dan perbelanjaan sekaligus membantu mengelakkan pembaziran dan masalah hutang. Jadi, banyak kelebihan apabila seseorang itu menyimpan dan melabur. Adakah anda akan memilih menyimpan dan melabur atau biarkan sahaja duit dalam keadaan yang tidak teratur dan sistematik? Korang, daripada video tadi, korang pilih saving atau saving with investment. Pilihlah dengan bijak kerana masa depan kewangan kita bermula dari sekarang.